Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya yang bernama Wan Juwita Aisyah binti Wan Rosli dari Unit Pendidikan Awal Kanak-Kanak 1. Pada hari ini, saya akan membentangkan pembentangan saya yang bertajuk bagaimana kesan perubahan pendidikan semasa mempengaruhi mobiliti sosial pelajar. Ini merupakan isi kandungan yang terdapat di dalam slide perbentangan saya pada hari ini. Baiklah, saya mulakan wadah perbentangan saya pada hari ini mengenai definisi mobiliti sosial. Apakah yang dimaksudkan dengan definisi mobiliti sosial? Mobiliti sosial merujuk kepada proses perubahan kedudukan sosial seseorang individu atau kumpulan dalam struktur masyarakat. Perubahan ini boleh berlaku sama ada peningkatan atau penurunan status sosioekonomi berdasarkan faktor seperti pendidikan, pekerjaan atau pendapatan. Dalam konteks pendidikan pula, mobiliti sosial ini sering dikaitkan dengan keupayaan individu untuk memperbaiki taraf hidup melalui pencapaian akademik. Oleh itu, pendidikan dilihat sebagai salah satu medium utama yang membolehkan berlakunya perubahan status sosial secara adil dan berkesan. Yang seterusnya, kita beralih pula kepada isu ketidaksamaan pendidikan. Isu ketidaksamaan pendidikan ini dia merujuk kepada perbezaan peluang dan akses terhadap pendidikan yang berkualiti dalam kalangan pelajar yang daripada latar belakang yang berbeza. Dalam era pendidikan semasa yang semakin berasaskan teknologi ini dan sumber digital, jurang ini dia menjadi semakin ketara kerana terdapat pelajar daripada keluarga yang berpendapatan tinggi, berpendapatan rendah. Jadi faktor seperti ini memberi faktor kepada akses kepada teknologi, sokongan kewangan serta modal budaya dan sosial. Jadi memainkan peranan pentinglah dalam menentukan tahap pencapaian pendidikan seorang pelajar ini. Dalam keadaan ini, menunjukkan bahawa tidak semua pelajar mempunyai peluang yang sama untuk berjaya, sekaligus menjejaskan peranan pendidikan sebagai alat mobiliti sosial. Baiklah, kita mulakan dengan pengenalan. Jadi, pendidikan ini sering dianggap sebagai mekanisme utama dalam meningkatkan mobiliti sosial kerana ia menjadi peluang kepada individu untuk memperbaiki taraf hidup masing-masing. Jadi, melalui pendidikan, seorang pelajar berpotensi mengubah kedudukan sosioekonomi mereka ke arah yang lebih baik. Namun begitu, dalam konteks pendidikan semasa, wujud pelbagai cabaran yang menyebabkan peluang tersebut tidak dinikmati secara sama rata oleh semua pelajar. Baiklah, jadi di dalam perbentangan saya akan membincangkan mengenai 3 isu utama, iaitu isu-isunya yang pertama adalah jurang akses kepada teknologi. Isu yang kedua adalah latar belakang sosioekonomi dan isu yang ketiga adalah modal budaya dan sokongan. Baiklah, jadi kita beralih kepada isu kita yang pertama iaitu jurang akses teknologi. Jadi, di dalam isu ini, saya akan membincangkan bagaimana jurang akses teknologi ini boleh mempengaruhi mobiliti sosial pelajar serta boleh memberi kesan kepada pendidikan semasa. Baiklah, jadi di dalam slide perbentangan yang seterusnya, saya akan menceritakan bagaimana mobiliti menegak ini boleh mempengaruhi jurang akses teknologi. Jadi yang pertama adalah kaitan jurang teknologi ini terhadap mobiliti menegak. Jadi seperti kita kata, jurang akses terhadap teknologi dalam pendidikan digital ni, dia memberikan kesan yang sangat signifikan terhadap mobiliti menegak, iaitu pergerakan individu itu kedudukan sosial yang lebih tinggi atau lebih rendah dalam hierarki masyarakat.
Jadi, yang kedua, kelebihan pelajar yang mempunyai akses teknologi yang tinggi. Jadi, pelajar yang mempunyai akses lengkap kepada teknologi seperti peranti dan internet yang berkualiti tinggi ni, dia berpeluang untuk meningkatkan pencapaian akademik mereka. Seterusnya, membuka laluan kepada peningkatan status sosial melalui peluang pendidikan kerjaya yang lebih baik. Jadi, yang seterusnya adalah kekangan. Jadi, yang seterusnya adalah kekangan bagi pelajar yang kurang akses teknologi ini. Jadi, sebaliknya, pelajar yang mengalami kekurangan akses teknologi ini, dia berisiko ketinggalan dalam pembelajaran yang akhirnya boleh menyebabkan mereka tidak mampu bersaing dalam sistem pendidikan semasa. Jadi, kesannya terhadap peluang sosioekonomi, keadaan ini dia boleh menyebabkan menghalang mobiliti menaik dalam setengah keadaan yang boleh menyebabkan mobiliti menjadi menurun dari segi peluang siasat ekonomi pada masa hadapan. Sekaligus menunjukkan bahawa jurang digital ni dia memberi kesan langsung terhadap peluang pelajar untuk meningkatkan kedudukan sosial mereka. Jadi, jelas di sini kita dapat lihat bahawa jika pelajar itu mempunyai akses teknologi ataupun mempunyai akses internet yang lengkap, jadi pelajar itu berpeluang untuk meningkatkan status sosial mereka. Contohnya, jika seorang murid ini mempunyai akses teknologi yang lengkap, peranti-peranti digital yang lengkap, jadi dia boleh mudah untuk mengakses bahan-bahan tambahan, bahan-bahan bacaan ataupun nota-nota ringkas, nota-nota yang senang dibaca, kreatif dan sebagainya. Jadi, dia dapat menambah ilmu pengetahuan dengan mudah. Boleh membuat carian-carian di internet dengan mudah tanpa mempunyai batasan langsung. Jadi, secara tidak langsung, ini boleh membuatkan murid ini pencapaian akademik mereka akan meningkat dan mereka boleh mengubah status sosial mereka menjadi menaik. Jadi lain pula dengan pelajar yang mempunyai kekurangan akses teknologi yang kurang. Jadi apabila mereka tidak mempunyai akses teknologi yang kurang pengetahuan terhadap digital ataupun tiada bahan digital di rumah, jadi mereka susah untuk akses maklumat-maklumat. Contohnya, mereka susah untuk mengakses nota-nota, bahan-bahan bacaan ataupun nota-nota ringkas ataupun kuis-kuis yang menarik. Mereka susah ataupun sukar untuk mereka mengakses, mendapatkan bahan itu kerana mereka tidak mempunyai kelajuan internet yang tinggi ataupun peranti-peranti digital yang canggih-canggih seperti telefon, tablet, iPad, laptop dan sebagainya. Jadi ini boleh membuatkan jurang akses ini mempengaruhi mobiliti. Jika dia mempunyai jurang akses teknologi yang baik, jadi dia mempengaruhi untuk menjadi mobiliti menaik. Jadi jika murid itu mempunyai akses teknologi yang rendah, dia akan mempengaruhi mobiliti murid tersebut pada masa hadapan. Mungkin murid tersebut mempunyai mobiliti yang menurun. Yang seterusnya, kita beralih kepada kesan perubahan pendidikan semasa terhadap isu kita yang pertama tadi, iaitu isu jurang terhadap akses teknologi. Jadi yang pertama, macam saya cakap tadi, dia akan mempunyai jurang terhadap pencapaian akademik murid, di mana perubahan pendidikan semasa yang berasaskan teknologi ini telah menyebabkan berlakunya jurang pencapaian akademik antara pelajar yang semakin melebar, terutamanya antara pelajar yang mempunyai akses kepada kemudahan digital dengan pelajar yang tidak mempunyai akses digital. Jadi, jika seorang murid ini mempunyai akses digital yang baik, jadi mereka mampu untuk meningkatkan pencapaian akademik mereka dengan mencari nota sendiri, membuat nota online ataupun mencari nota online, belajar tuition online ataupun
membaca nota-nota ringkas yang terdapat di online. Jadi jika murid-murid yang tak mempunyai akses terhadap teknologi ataupun digital ini, bagaimana mereka ingin mengakses sumber-sumber ataupun bahan-bahan tersebut? Bagaimana mereka ingin mencapai uh, meningkat dalam pencapaian akademik mereka sedangkan mereka tidak mempunyai bahan bacaan tambahan atau yang boleh meningkatkan ilmu pengetahuan mereka. Jadi yang seterusnya adalah halangan terhadap mobiliti menaik di mana kekurangan akses kepada teknologi ini dia akan menyukarkan pelajar untuk mengikuti proses pembelajaran secara berkesan. Sekaligus dia menghalang peluang mereka untuk mencapai mobiliti menegak iaitu menaik ke arah peningkatan status sosial. Jadi jika mereka tidak mempunyai pencapaian akademik yang baik ataupun mereka tidak mampu untuk mendapat peluang pekerjaan yang baik, jadi status sosial mereka itu tidak akan menaik kerana mereka masih berada di takuk yang sama seperti keluarga-keluarga mereka. Jadi yang seterusnya, risiko terhadap mobiliti menurun. Macam saya cakap tadi, ketidakupayaan untuk menguasai pembelajaran digital ini boleh menyebabkan pelajar tercicir dalam sistem pendidikan. Seterusnya meningkatkan risiko penurunan kedudukan sosioekonomi pada masa hadapan. Jadi pada masa hadapan mereka akan mengalami mobiliti menurun kerana mereka tidak dapat mengubah tahap pencapaian akademik mereka untuk mendapatkan kerja yang lebih baik. Maksudnya mereka ni mungkin mereka tidak mempunyai ilmu pengetahuan yang banyak ataupun mereka tidak macam seperti katak di bawah tempurung. Jadi mereka masih lagi berada di bawah takut yang sama dan menyebabkan mobiliti tu menurun. Jadi yang seterusnya adalah ketidakseimbangan peluang sosial. Jadi keadaan ini dia boleh mewujudkan ketidakseimbangan peluang dalam pendidikan di mana hanya sebahagian pelajar berupaya meningkatkan status sosial mereka melalui pencapaian akademik. Contohnya, murid-murid yang hanya mempunyai mempunyai capaian digital yang baik atau pencapaian akses internet yang baik sahaja mampu meningkatkan pencapaian akademik mereka. Tidak seperti murid-murid yang murid-murid yang tidak dapat mengakses teknologi ini. Jadi bagaimana mereka ingin meningkatkan, bagaimana mereka jika mereka mahu menaikkan mobiliti sosial mereka. Jadi itu sangat memberi cabaran kepada mereka untuk menaikkan mobiliti sosial mereka kerana semua-semua itu jika mereka tidak dapat mempunyai akses internet yang baik dan tidak mencapai pencapaian akademik yang terbaik, mereka mungkin akan mengalami mobiliti menurun di masa hadapan. Baiklah, yang seterusnya adalah saya beralih pula kepada isu kita yang kedua iaitu isu latar belakang sosioekonomi keluarga. Baiklah, kita beralih kepada isu latar belakang sosioekonomi dalam mobiliti sosial iaitu mobiliti menurun. Baiklah, latar belakang sosioekonomi keluarga. Jadi, latar belakang sosioekonomi keluarga ni sangat memberi kesan yang besar terhadap mobiliti antara generasi termasuk mobiliti menurun. Jadi dalam konteks pendidikan semasa ni, murid yang datang daripada keluarga berpendapatan rendah dia sering menghadapi kekangan kewangan yang menyebabkan mereka tidak dapat mengakses sumber pembelajaran yang mencukupi seperti kelas tambahan, bahan rujukan dan sokongan akademik. Kerana seperti kita tahu, pendidikan semasa kini bukan hanya tertumpu di dalam kelas sahaja, malah lebih kepada digital ataupun online. Jadi bahan-bahan rujukan kadang-kadang kebanyakannya online. Sokongan akademik, contohnya kelas tuition secara online macam kita tahu MC Plus dan sebagainya. Jadi jika keluarga mempunyai isu sosioekonomi ataupun keuangan, jadi kemungkinan mereka tidak dapat untuk memberi pada anak-anak mereka bahan-bahan yang berbayar seperti di dalam
laman sosial ataupun dalam internet dan sebagainya. Jadi akibat kekurangan akses ini, pencapaian akademik murid ni dia cenderung merosot. Seterusnya menjejaskan peluang mereka untuk melanjutkan pelajaran ni ke peringkat universiti. Kerana dia menyukarkan mereka untuk meningkatkan taraf hidup berbanding bapa mereka sendiri. Kenapa boleh diperkatakan sebegini? Kerana seperti yang kita tahu, pencapaian akademik murid ni sangatlah penting untuk anak-anak. Jadi jika mereka dapat pencapaian akademik yang mencukupi, bagaimana mereka ingin menjadi seorang pelajar yang berjaya untuk melanjutkan pembelajaran ke luar ataupun ke peringkat universiti jika mereka tidak dapat mengakses bahan-bahan tambahan seperti yang saya kata tadi, kelas tambahan, nota-nota di dalam internet ataupun bahan-bahan kuis dalam internet yang bolehkan mereka ni senang untuk belajar. Mereka dapat menambah ilmu pengetahuan mereka, senang untuk mereka mengakseskan sumber-sumber tersebut. Jadi, murid tersebut berisiko kekal dalam kelompok sosioekonomi rendah sekaligus menyebabkan kitaran kemiskinan ni berterusan dari satu generasi ke generasi yang seterusnya. Maknanya mereka ni tidak tidak keluar dari kepompong yang lama. Mereka masih lagi dalam kepompong yang lama yang menyebabkan mereka tak mampu untuk keluar kerana mereka tidak dapat akses seperti murid-murid yang lain. Sebab itu kita memanggilnya mobility menurun kerana mereka tidak dapat meningkatkan mobility sosial mereka. Baiklah, seterusnya kita berubah kepada kesan perubahan pendidikan semasa. Jadi yang pertama adalah kitaran kemiskinan yang berterusan. Jadi perbezaan latar belakang sosioekonomi ini menyebabkan pelajar daripada keluarga yang kurang berkemampuan ini menghadapi kesukaran untuk keluar daripada kitaran kemiskinan yang diwarisi. Macam yang saya cakap tadi, mereka tidak keluar daripada kepompong mereka sendiri ataupun takut lama mereka yang menyebabkan mereka tidak dapat meningkatkan mobiliti sosial mereka. Yang kedua adalah ketidaksamarataan peluang pendidikan. Jadi peluang untuk memperoleh pendidikan yang berkualiti itu menjadi tidak seimbang antara pelajar daripada latar belakang keluarga yang berbeza. Sekaligus dia boleh menjejaskan keupayaan mereka untuk meningkatkan status sosial mereka berbanding generasi yang sebelumnya, di mana murid yang tidak mempunyai isu keuangan yang mencukupi ataupun mempunyai masalah sosioekonomi keluarga ni, mereka akan kurang mendapat pendidikan yang berkualiti berbanding dengan rakan-rakan yang datang daripada latar belakang keluarga yang mempunyai sosioekonomi yang stabil ataupun mempunyai keuangan yang stabil untuk mereka dapat peluang pendidikan yang berkualiti. Contohnya seperti akses kepada bahan-bahan ataupun kelas-kelas tambahan di luar. Mungkin murid yang datang daripada latar belakang latar belakang sosioekonomi yang rendah ni, mereka tak dapat untuk mengikuti tuition-tuition di luar ataupun kelas-kelas tambahan yang di luar. Tapi berbeza pula dengan murid-murid yang datang daripada latar belakang keluarga yang berduit ataupun ada wang yang mencukupi. Mereka mampu untuk mengikuti kelas-kelas tambahan seperti berikut yang membuatkan mereka mendapat peluang pendidikan tersebut. Yang kedua adalah jurang status sosial, di mana perubahan pendidikan semasa ini telah memperluaskan jurang status sosial ni antara generasi apabila hanya pelajar daripada keluarga tertentu saja mampu memanfaatkan sepenuhnya peluang pendidikan yang tersedia. Di mana mereka bila keluarga mereka yang kurang berkemampuan ni mungkin mereka boleh mendapat peluang pendidikan di luar dan mereka menggunakan peluang pendidikan yang tersedia itu dengan baik. Manakala
murid yang datang daripada keluarga yang kurang berkemampuan ataupun mempunyai masalah sosioekonomi ini, mungkin mereka tidak dapat pendidikan yang tersedia. Yang seterusnya adalah keterbatasan mobiliti sosial, di mana keadaan ini menyebabkan mobiliti antara generasi ini menjadi terbatas dan tidak berlaku secara dalam masyarakat kita. Jadi, baik, yang seterusnya adalah isu modal budaya dan sokongan sosial. Jadi, dalam isu ini juga saya akan membincangkan seperti isu-isu yang saya bincangkan sebelum ini. Baiklah, yang seterusnya adalah modal budaya dan sokongan sosial dalam mobiliti sosial. Jadi, apa yang kita dapat lihat di sini, apabila pelajar itu dengan sokongan yang kukuh daripada ahli keluarga mereka sendiri, mereka akan dapat membina keyakinan diri yang lebih yakin dan dapat membina kemahiran komunikasi kerana mereka sudah sering berkomunikasi dengan ahli keluarga mereka dan berfikiran kritis. Jadi contohnya di sini ibu bapa ni walaupun tidak kira daripada golongan berpendapatan rendah ke, sederhana ke, tinggi ke, tapi mereka ni memberi pendedahan awal kepada nilai pendidikan ni kepada anak-anak mereka. Jadi secara tak langsung mereka memberi sokongan yang kukuh lah kepada anak-anak mereka ni untuk belajar bersungguh-sungguh, untuk melanjutkan pengajaran mereka. Jadi sokongan keluarga ini sangat penting untuk mereka ni meningkatkan lagi keyakinan diri, kemahiran berkomunikasi dan kemahiran berfikiran kritis mereka. Jadi perkara ini berlaku daripada masa kecil, di mana sokongan ini bermula daripada mereka kecil lagi sehingga melalui pendidikan sehingga mereka mempunyai sokongan untuk mendapat kerjaya dan dapat melanjutkan kerjaya yang lain dan akhirnya mereka dapat meningkatkan mobiliti mereka dalam mobiliti intra-generation ataupun mobiliti dalam generasi. Jadi jika pelajar ni kurang sokongan daripada sokongan sosial ataupun sokongan daripada ibu bapa mereka ni, mereka akan jadi kurang pendedahan dengan persekitaran yang positif ataupun mereka ni kurang pendedahan terhadap untuk menyesuaikan diri dan mereka ada sokongan sosial yang terhad. Mereka tidak pandai bersosial, tidak pandai berkomunikasi dan pencapaian akademik mereka juga akan terbatas kerana dia tiada sokongan. Jadi dia menghadkan peningkatan status sosial mereka tu. Jadi mobiliti sosial mereka juga terhad, tidak berkembang, tidak meningkat ataupun tidak berlakunya mobiliti intra-generation ini. Jadi budaya dalam sokongan sosial ini memainkan peranan penting untuk meningkatkan ataupun meningkatkanlah mobiliti intra-generational ni dalam diri murid. Jadi sokongan keluarga ni sangatlah penting. Kerana modal budaya dan sokongan sosial ni menentukan tahap mobiliti intra-generation tu dalam diri seseorang individu. Jika individu tu macam kurang sokongan, tidak dapat perhatian, tidak dapat input yang positif, mereka tidak akan dapat sokongan dan tidak dapat keyakinan untuk mencapai pencapaian yang lebih tinggi dalam pencapaian akademik ataupun pencapaian dalam kehidupan mereka ataupun mengenai untuk menyambung kerjaya mereka dan pendidikan dan selanjutnya. Baiklah, jadi isu perubahan pendidikan semasanya ialah yang pertama adalah pengaruh modal budaya terhadap perkembangan individu. Jadi ketidakseimbangan modal budaya dan sokongan sosial ini memberi kesan signifikan terhadap mobiliti dalam generasi ataupun intra-generational, iaitu perubahan status sosial yang berlaku kepada individu sepanjang kehidupan mereka. Yang kedua adalah kelebihan pelajar yang mempunyai sokongan sosial, di mana pelajar yang mendapat sokongan keluarga yang kukuh serta penilaian awal terhadap nilai pendidikan lebih berupaya membina keyakinan diri ataupun kemahiran komunikasi dan keupayaan mereka secara kritis. Contohnya, jika
murid itu mempunyai sokongan daripada keluarga mereka untuk melanjutkan pembelajaran ke tahap yang lebih bagus ataupun tahap yang lebih tinggi seperti universiti dan sebagainya. Jadi murid itu mungkin lebih berkeyakinan tinggi dan mempunyai kemahiran yang berkomunikasi kerana mereka sudah sering berkomunikasi dan mendapat sokongan sosial daripada ahli keluarga mereka sendiri. Jadi mereka mampu untuk membina pemikiran kritis mereka sendiri. Yang ketiga adalah kekalangan pelajar yang kurang sokongan. Jadi sebaliknya, pelajar yang kurang mendapat sokongan sosial dan pendedahan terhadap persekitaran pembelajaran yang positif ni, dia sering menghadapi kesukaran untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan pendidikan semasa. Kerana mungkin mereka kurang pendedahan ataupun kurang sokongan terhadap pembelajaran seperti untuk melanjutkan ke universiti ke, untuk melanjutkan ke arah-arah yang lebih tinggi. Jadi mereka tak ada sokongan. Jadi apabila mereka tak ada sokongan, mereka takkan tiada rasa untuk menyambung ataupun melanjutkan pembelajaran mereka kerana mereka tiada daya tolakan daripada ahli keluarga, masyarakat, rakan-rakan dan sebagainya. Yang keempat adalah kesan terhadap peningkatan status sosial individu. Jadi keadaan ini dia boleh memperlahankan perkembangan potensi diri serta menghadkan kebanyakan individu ini untuk meningkatkan status sosial mereka secara berperingkat sepanjang hayat. Jadi inilah merupakan cadangan penambahbaikan yang saya telah cadangkan berdasarkan ketiga-tiga isu yang saya pilih sebentar tadi. Jadi bagi menangani jurang akses teknologi, perbezaan sosioekonomi dan ketidakseimbangan modal budaya, sistem pendidikan perlu mengamalkan pendekatan yang lebih inklusif dan saksama. Akses kepada teknologi seperti peranti digital dan internet perlu disediakan secara menyeluruh kepada semua murid, khususnya murid yang kurang berkemampuan. Selain itu, bantuan keuangan ataupun program-program sokongan akademik seperti motivasi akademik perlu diperkukuhkan bagi mengelakkan pelajar yang tercicir serta mengurangkan risiko mobiliti menurun. Di samping itu, sekolah juga perlu memperkasakan pembangunan sasiah, kemahiran insaniah dan sokongan emosi dengan pelibatan aktif ibu bapa dan guru. Jadi, pendekatan ini penting bagi memastikan pendidikan dapat meningkatkan mobiliti setiap pelajar ni secara adil dan saksama supaya mereka mendapat sokongan emosi yang cukup dan mendapat sokongan daripada segi keuangan ataupun dari segi asas pendidikan dan teknologi yang mencukupi untuk mereka ni dapat meningkatkan mobiliti sosial mereka. Saya juga ada menyediakan ramalan dan implikasi. Ini merupakan ramalan dan implikasi bagi isu yang pertama iaitu jurang akses teknologi. Dan ini pula merupakan ramalan implikasi bagi isu yang kedua iaitu latar belakang sosioekonomi. Dan ini merupakan ramalan dan implikasi bagi isu yang ketiga iaitu modal budaya dan sokongan sosial. Kesimpulannya, secara keseluruhannya, perubahan pendidikan semasa memperlihatkan bahawa keberkesanan pendidikan sebagai media mobiliti sosial amat bergantung kepada tahap kesamarataan akses dan sokongan yang diterima oleh pelajar. Ketidakseimbangan yang wujud bukan sahaja menjejaskan peluang individu untuk berkembang, malah memberi implikasi yang lebih luas terhadap keadilan sosial dalam masyarakat. Sehubungan dengan itu, pendidikan perlu dilaksanakan secara inklusif dan holistik bagi memastikan setiap pelajar berpeluang mengembangkan potensi diri secara optimum. Dengan pendekatan yang lebih adil dan menyeluruh, sistem pendidikan berupaya menjadi pemangkin utama dalam membentuk mobiliti sosial yang seimbang serta menyumbang kepada pembangunan masyarakat yang lebih saksama.